Ya guys, ni makanan kita hari ni kita ada tenderloin, lepas tu kita ada sup campur dengan dry noodle. Dry noodle ni bagi sup sekali. So jom kita rasa dulu macam mana. Ni letak sambal dia sikit, bau pedas sikit dia rasa, bau kek sikit. Kita makan kat sini beef noodle. Kita nak order apa hari ni nak? Tak tahu, saya nak yang besok. Kita akan cuba lah. Tengok apa ada ni. Yes, hari ni kita makan tempat beef noodle. So menu dia kat sini lebih pada komen dulu lah. So ni mak. So hari ni kita order sup tu, dan kita order dry ni, okay, and dry beef. Lepas tu kita cuba cari dia punya tenderloin tadi. So kita tengok macam mana makanan dia nanti. So jom guys, ni makanan kita hari ni kita ada tenderloin, lepas tu kita ada sup campur dengan dry noodle. Dry noodle ni bagi sup sekali. So jom kita rasa dulu macam mana. Okay guys, hari ni kita makan dry ni, dia berserta dengan sup sekali lah. Dan kat sini guys, kita ada order mixed soup. Okay. Cuma mixed soup ni kita hanya akan makan dengan bihun lah. Sebab kita dah try dia punya noodle kat sini satu, kita try bihun satu. So kita ada order lagi fried tenderloin. So kita tunggu yang tu dulu. Okay, kita rasa sup dulu. Refreshing. Rasa beef dia ni, kita boleh nampak ni beef dia lemak, minyak daging dia yang pekat, tapi tak terlalu pekat, masih kita boleh minum dengan rasa segar lah kan. Tengah tu terlalu pekat, kita rasa macam tersekat dekat kata ni okey, ni kita boleh layan. Dry ni dulu. Ya, ni dia ada option dia punya. Boleh ambil noodle tu. Sop dia dah ada option, dia ada 4 option. Format noodle, dry, rice ataupun kutiau. So hari ni kita pilih bihun. Bihun dia pun ingatkan bihun putih, tapi dia macam dah letak kicap semua kan. Nice. Kita cuba rasa dulu dia punya tenderloin kan. Tenderloin. So dia ada bagi sos kat sini. Dia ada chili sos dengan sos dia lah. Kita rasa sos dia dulu. Daging tu dia potong, lepas tu dia selup dengan tepung ni, tak tahu tak tepung ke dumpling. Kita buat puas, penuh dengan daging dalam ni. Tadi kita rasa dia punya tenderloin ni, kita rasa pula ni dia. So ni dia kita pakai pomade tu. So ni tadi dah sampai dah, saya dah lambat. So ni dry meat, dry dia punya dia. Okay. Cuma tadi dah terlalu dry, so kita
Tambah sikit. Okay, nice. Ni ada rasa kicap dan ada rasa pedas sikit. Menu dia tak terlalu lembut lah, masih lagi crunchy lah orang panggil kan. So boleh tak, cuma kita kena kacau tu patutnya supaya kicap dia okay. Ni letak sambal dia sikit, bau pedas sikit dia rasa, bau kick sikit. So yang ni kita ambil try yang mix punya. So dia ada macam-macam lah dalam ni. So dia kosong je. So cara makan dia, kita ambil ni, kita ambil dia, kita letak dalam sudu. So kita rasa dengan kuah dia. Apa rasa dia? Dia ni rasa macam bihun kecap. So campur dengan kuah, sedap. Okay. So ni daging-daging dia teknik kita campur. So kita ada macam-macam lah. Kita ada bahagian daging, bahagian perut. So kita rasa perut dia dulu. So kita boleh pakai dengan sambal. Sambal dia so, kita tengok apa rasa dia. Pening dengan sambal dia. Dia tak terlalu lembut dan tak terlalu liat lah. Just nice. Kalau lembut sangat pun tak sedap kan. Dia memang masih ada rasa crunchy tu lagi lah. So apa-apa kita makan tu. Daging dia. Letak sambal tu. Sedap. Dia punya lemak pun lembut kan. Tapi daging dia masih tak terlalu hancur sangat. Sedap. Dan tak rasa macam muak tau makan ni. Selalunya kalau kita makan daging ni, makan sikit dah muak lah. Ni boleh lagi. Makan tu.